binatang yang boleh kejar dengan laju dan terkam. Faham? Semua jenis binatang yang boleh terkam dan boleh hambak derah, boleh tangkap mangsa, kalau kita latih, boleh berburu, halal kita makan. Nampak? Maknanya rimah kumbang boleh, rimah akar boleh, apa benda lagi, serigala boleh, musang merah boleh, musang kuning boleh, musang artik boleh, rimah belang boleh. Faham? Dah berapa kau guna anjing seluruh dunia? Kita tengoklah YouTube, bak hunter, buru-buru binatang menggunakan anjing mereka. Dari Kanada sampai ke Rusia, sampai ke Turki, sampai Burkina Faso, sampai ke Libya, guna anjing tak? Apa? Anjing mudah belajar. Lagi budak dia derah. Dia derah. Sebab kalau binatang-binatang lain contohnya kita buat pergi rimah belang. Rimah buat pergi buru. Dah, nak dia makan tuang-tuang dia. Rimahnya ada nyak dengung bahan tuang. Faham lagi? Dah, jadi bini tu orang mana dak balik adik abang mak aku. Faham lagi? Nah, tengok tadi pun ada lah hutang dak tubik lagi. Bahan di rimah dah. Dah, contoh. Dah. Dan begitu juga kau tak guna binatang-binatang lain tak mak? Buru. Contohnya kau tak guna sipu babi buat buru. Faham? Lama kancing nitah. Go! Sipu babi pergi aja, minggu depan tak apa lagi. Faham lagi? Jadi benda-benda yang laju. Baik. Yang kedua, hendaklah kita sebut bismillah sunat dan niat sembelih. Ingat kita bawa anjing, kita sebut bismillah masa kita suruh dia pergi tu, dan kita niat sembelih. Yang kelima, syaratnya hendaklah kita suruh baru dia pergi. Nampak? Kalau binatang yang mu'allamah, anjing buruan yang terlatih, lagi kita dah suruh, dia dah pergi. Walaupun kacir, napuk, kijang, rusa, mari joget depan dia. Tapi kalau yang tidak terlatih, kita bawa masuk di hutan, nitah yang kejar lalu, tak ada suruh. Kalau kejar lalu, bukan kita yang suruh, haram makan. Kena ngaji tu. Kita datang suruh, siapa digigit takak. Takak atau tekok, mati. Contohnya Arina, faham? Maka itu untuk dia makan. Biar makanan anjing, bukan makanan kita. Faham? Dia kena ada binatang beruang, lalu depan, anjing tu tak akan pergi. Anjing tu tengok tuang dia. Tunggu tuang dia beri syarat. Faham lagi? Itu baru mu'alamah, halal makan. Kalau kita datang kata pergi, dia pergi dah hambak, digigit mati, haram makan, jadi bangkai. Itu hukum. Benda-benda ni kita belajar. Dah. Kalau yang cerdik ni, kita bawa masuk hutan, anjing terlatih. Mari kacik duduk depan 2 ekor, joget ni. Atas tu, atas tanah. Dok gis dah. Dok gis ni tengok tuang dia. Boh. Lambat lagi boh. Dia kata go. Dia dengar go tu go. Baru dia lompat. Tekan. Digigi atau tekok kijang, digigi atau tekok arnak, digigi atau tekok kacir, mati, halal makan. Dan mana sembelihnya? Gigi dia tu sembelihan. Sebab binatang yang kita sembelih dalam dunia ni Allah halal 3 cara. Cara yang pertama, perebah binatang, guna pisau yang tajam, putus 2 orak. Cara yang kedua, binatang tu kita guna anjing buruang, kita suruh dia kejar, dia takak kacir, digigit tekok, mati, kita niat sembelih dah, halal makan. Faham lagi? Dan yang ketiga, kita guna seperti alat panah, menggunakan arrow yang tajam. Masa kita nak panah tu kita niat sembelih, kena pada rusa, mati, halal makan. Kenapa? Matanya tajam. Tapi kalau guna shotgun, bong, tembak dengan bola-bola, ukurnya tidak halal makan, jadi bangkai. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Allah lega. Maknanya banyak ilmu boleh. Ustaz